Oh, test. Hari ni bukan nak review makan Aku bukan nak review makan. Aku nak review Pasar Maharani Muar, Johor. Aku nak tunjuk korang tempat daging segar untuk bulan Ramadan. Kedai dia betul-betul belah depan sekali. Ini dia. Sebelum kita nak makan daging, korang cari tu Muar Beef SMY. Sekilo kan? Sekilo. Okey. Kenapa? Mana sekilo? Lebih tu. Boleh tak? Ni lembu baru tau. Okay. Bos ajar saya macam ni nak kenal lembu baru dengan lembu lama. Macam mana? Okay, so ni lembu baru tau. Ni lembu fresh. Okay, dah tahu dia lembu lama ataupun lembu baru. Okay. Tengok daripada segi colour dia. Alright. Dia punya, apa nama ni, dia punya sensor dia masih segar lah. Okay, ni? Okay, ni pun selangka juga. Ni ribs. Orang panggil ribs. Oh. Ni yang orang panggil masak sup. Kalau lembu lama, colour dia apa macam? Gelap. Lebam-lebam lebam memang orang kata. Ni lah mesti dah belajar dengan suami ni. Yeah. Dia tahu ni. Tunggu sampai 500 gram. Macam ni banyak. Satu pack berapa kena? RM38? RM30. RM30 macam ni? Sebab ni 500 gram kan? Uish, RM30. Okay bos, saya nak yang ni Tapi, yang fresh. Kalau yang nak berniaga, ada harga lain. Untuk penjaga lain. Pasal apa saya tahu kalau penjaga dia ambil banyak. Okey, ada faham? harga lain, harga special dia. Okey, faham? Okey, yang ni saya nak, yang fresh ni. Balut, lepas tu saya nak daging tadi 1 kilo. Bos, ini apa? Usus lembu. Usus lembu, macam mana kira? 1 kilo 12. 12. Yang biasa makan tok umur. Tahu tu tok umur. Jadi yang mana orang Muar yang dah biasa dengan dia ni, mesti tahu dia punya pattern. Dan juga untuk orang Melaka nak cari daging segar, sekali datanglah ke Muar. Korang cari gerai nombor 1 Pasar Awam Muar ni. Yang sudah kita tahu dekat atas ni siap harga Tapi jangan pandang harga tu, dia ada harga baru. Ni paru lembu. Paru lembu? Nak tahu dia fresh ke dia tak fresh, tengok colour dia. Nampak? Paru lembu kalau tak fresh, macam dia bos? Dia macam gelap sikit. Oh, dia lebam-lebam Lebam-lebam sikit. Kalau yang ni memang betul-betul baru. Kalau untuk penjaga lain Kalau untuk penjaga lain, pun lebih lah. Ya Allah. Berapa harga dia? Daging sekilo apa? 38. 38. Bagi lah. 38. 30. 98 je bang. 98. Tak habis 100 bawa balik rumah. Dah boleh masak. Standby untuk bulan puasa, standby untuk hari raya.